Bersama dengan Budi sekarang ini, sejurus selepas berlangsungnya konsert Mentor Millennia, pemilihan antara tim Hakim dan juga tim Hazama. Inilah dia protege kepada Hakim. So, perkenalkan diri, Han. Nama saya Farhan, tapi boleh panggil saya Han. Umur saya 20 dan saya asal daripada Jitra, Kedah. Han, dikatakan you punya style macam Radhi Khalid ni. Dan juga apa image you yang you nak bawa sebenarnya? Okey, untuk image saya nak bawa kalau boleh rambut saya ni saya nak pertahankan lah untuk Tahankan, tak boleh digunting lah. kalau boleh saya nak pertahankan rambut saya ni. Lepas tu dengan spek ni pun nampak macam Radhi Khalid je bang. Tak, kalau dia katanya dia buang spek ni. Oh. Ah. Kalau Adalah mungkin Radhi Khalid zaman muda dia. mungkin lah kot. Saya rasa lah dia Abang Lan saja cakap macam tu lah kot. Rasa nanti kalau saya potong rambut nanti tak nampak macam Radhi Khalid lah kot. Macam-macam orang cakap suruh itu suruh ini. Yang pastinya Han nak jadi diri sendiri, betul tak? Yang penting kita selesa. Betul. Betul bang. Saya memang nak bawa diri saya yang macam ni. Dari segi Macam, muzik pula, genre apa yang you minat? macam saya minat pop modern, jazzy, macam tu lah. Jazzy R&B. Sentuh sedikit persembahan you pada malam ni. Persembahan you pada malam ni. You puas hati ke tak? Ataupun you rasa macam alamak, macam slide sikit? Sejujurnya saya dah bagi 100% dan dah bagi all out dah semua. Tapi selepas tu apa yang saya rasa memang ada something yang saya tak puas hati lagi sebenarnya. Memang ada lagi yang saya perlu belajar. Ada lagi yang saya perlu tunjukkan pada semua sebab saya rasa memang tadi ada problem sikit lah saya punya performance. Bila dah jadi protege Hakim, apa yang you expect? Hakim ni macam mana semua? First Abang Hakim ni dia tegas lah dalam kerja. So bila dia nak something tu dia cakap dia nak dia tak boleh no insya-Allah no tak boleh. Dia nak suruh protege dia cuba juga macam mana pun. Itulah Abang Hakim. Okay. Kita nak dengar suara Hans sikit. Sedikit suara Hans nyanyi lagu mana apa pun dan ucapan kepada peminat awak dekat luar sana. Mungkin inikah yang dinamakan cinta, hati gembira rasa. Nama saya Han. Untuk anda semua, tunggu kemunculan saya di minggu yang akan datang. Itu dia, sekian dulu temu bual bersama dengan Han. Kita ucapkan good luck kepada Han. Semoga beliau buat yang terbaik. Lagi gempak konsert Mentor Millennia ni. Datuk Sri Vida pun suka kat Han ni kan. Okey, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Terima kasih Ed Barber. Terima kasih juga kepada The Republic of Big. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Okay, bye. Bye.